See, you got the answer already. Kau tak bayar road tax, kau tak pakai tali pinggang, kau pakai kereta curi, kau bawa dadah. Orang yang takut adalah orang yang buat salah je. Betul. Kalau aku tak ada masalah apa-apa dengan kereta aku tak bawa dadah, aku tak buat benda yang haram, benda-benda terlarang dengan undang-undang, road tax aku hidup, insurans aku hidup, tali pinggang pakai, semua dalam keadaan baik, aku tak takut menempuh roadblock. Tapi even nak cepat melepasi roadblock. Tapi orang yang takut mesti orang salah. Betul. Itu jawapan dia. Tapi macam Syakir cakap tadi lah, sebab dia akan ada proses tu. Kalau yang tak takut tu mungkin kena melalui satu proses di mana dia kena cari balik semua dokumen-dokumen dia kena provide semua kat LHDN, sudah kita kena buat semakan. Tak semestinya kita pilih file taxpayer tu bersalah. Kita dah buat semakan saja. Betul. Dan lagi satu, kenapa orang takut? Dia adalah disebabkan oleh dimomok-momokkan oleh masyarakat. Pernah kau tengok macam influencer-influencer tayang Lambo, tayang Ferrari, ada yang komen, jangan nanti LHDN pantau. Lembaga memerhati. Kau tahu ke tak yang komen tu penerima SARA? Yang komen tu penerima yang komen lembaga is watching, lembaga hasil sedang memerhati, yang komen tu penerima SARA, baru je pakai semalam dekat Maiden. Iya, kau bayangkan, aku orang geram betul lah orang macam ni. Kau tahu tak, kalau orang tu lari cukai, kau mungkin tak dapat SARA. Betul. Ataupun portion tu mungkin dikecilkan. Sebab orang-orang inilah yang menyumbang cukai. Kita tak salah. Kau nak tayang Lambo, kau nak tayang Ferrari, kau nak tayang LV, Gucci, yang kau pakai-pakai lah. Sebab kau dah kerja siang malam kot. Kalau kau kerja sendiri, takkanlah kau nak pakai baju compang-camping. Takkan kau nak pakai Azia je sebab kau dah bekerja siang malam. Mesti you nak reward yourself kan. Betul. Tidak menjadi masalah untuk you reward yourself. You nak flex ke, even you nak parking Lambo you depan office lembaga hasil pun tak ada masalah. Kita okey je, asal you park dekat tempat yang betul lah kan. Yang penting selepas korang melaksanakan tanggungjawab korang, for those yang Muslim, you dah bayar zakat pendapatan, zakat ternakan, zakat harta, zakat emas, semua yang ada. Dan for those Malaysian, regardless of you Malay ke Chinese ke Indian ke apa kan, you dah bayar cukai pendapatan, Muslim dah bayar cukai pendapatan, dah bayar zakat, semua kewajipan you dah buat, then you nak bawa Lambo you flex sekeliling bangunan lembaga hasil pun tak masalah. Tak ada siapa pun nak tangkap you. Betul. Yang menjadi masalah bila you flex, at the same time you tak buat tanggungjawab you. Betul. You mengaut keuntungan yang besar di negara ini, hasil kemakmuran, hasil keamanan, hasil kebebasan untuk you bergerak, berbisnes dan sebagainya, yang disumbang oleh setiap orang di Malaysia ini, and then you seorang-seorang nak lari cukai. Aku pun kena bayar cukai pun. Betul. Takkan aku boleh sedap-sedap je tengok, kau boleh flex kereta kau tak bayar cukai. Betul. Kau rasa kau puas hati tak? Kau bayar cukai, aku tak bayar cukai, aku flex kereta mewah, mesti kau rasa bengang. Betul tak? So stop komen lembaga is watching, lembaga memerhati. Yes, memang kita memerhatikan korang supaya dapat korang terima SARA setiap tahun. Korang dapat terima BRIM setiap tahun. Boleh belian susu beras anak bini dekat rumah. Tiba nak marah